sekarang ni dah jam pukul 7.53. So nak sampai dekat bukit tu ambil masa setengah jam atau 45 minit. Jadi maksudnya pukul 9 jugalah kita orang akan naik bukit. Inilah janji dengan Melayu. Ruyik, where are you? Hi guys, so sekarang ni aku tengah tunggu si Ruyik datang ambil aku sebab kita orang planning untuk kita orang nak pergi hiking. Tapi sekarang dia dah jam pukul 8 dah, nak pukul 8 dah ni. Orang tak naik bukit pukul 8. Orang naik bukit pukul 7 lepas subuh lagi. Aku inilah kata janji Melayu guys. Tapi itulah. So dah lama aku tak buat vlog. I'm come back again dengan vlog terbaru. Jadi korang stay tune and korang tengok je lah macam mana perjalanan kita orang pergi ke Bukit Panau. Dan apa yang aku tahu dekat Bukit Panau, dia dah ada pembaruan dah. Yang aku nampak dia ada apa, ada macam tempat payung terjun, and dia dah banyak renovate dekat atas sana. So sementara kita tunggu Ruyik ni, korang pergi dekat intro dulu tau. Tengok je aku apa. Macam tu lah. Apa kata api cepat? Apa kata api? Kiki lah badan lagi kau. Oh, itu lah jauh. Di hiking Kumelan lagi caya ya. Pada Oci dia fikir lah Oci nak ambil seorang tu pasal lagi. Dapat dia bukan dengan cik. Cara ikut. Pakai sekali bang. Sikit. Yang pakai sudah kecek lah. Rek, mu tengok lah ni Rek. Saya mengaju ni. Mu tengok Rek. Kalau mu tengok pada aku ni, tengok saya mengaju. Dia mari ambil aku ke lagi hiking Rek. Dah lah aku bawa dia tu. Hiking tu tapi momok. Hiking atas bukit. Dah tu. So sekarang ni kita pergi on the way ke Bukit Panau. Sebab si Ruyik ni dia nak ni apa ni? Dia nak naik payung tujuh. Dia nak naik payung tujuh. Nanti kita tengok suasana. Tapi nak tengok payung tujuh. Suasana yang renovate terbaru dekat mana? Patah pada Bukit Panau. Okay, so untuk pembekal nak naik bukit hari ni kita makan koke, iaitu ke kacang pedas. Kenapa okay, kacang pedas ni kita buat bekal untuk makan ke Bukit Panau sebab aku tak makan bekal apa lagi. Ya Allah, nampak pori-porimu. Kita bawa stranger, yes. So aku makan benda ni lah pagi ni sebab semalam kita beli dekat bebas cuka. Ni kau. Ni apa ni kita boleh nampak lah kita punya gambar sebab ada gambar tu kita nak pakai kat mana ni? bukan custom apa ni? Tu pernih ada. Okey yang Ini kita datang apa dia bang? So finally we have arrived at Bukit Panau here. So, seperti korang nampak dekat situ. Apa tu? Banyak gila kereta, mesti ramai orang di atas tu dah. Tu dah ni. So I with my two boyfriends, Apit and Mayu. So setelah sampai dekat Bukit Panau, Ustaz juga apa maksudnya? Ustaz. Yes, Ustaz. Alah bunyi lagi gono siapa tu? So kalau kau boleh nampak dia ramai gila ke. Kita dah sampai dekat Bukit Panau. Tu. So kita orang akan naik atau orang tahu dekat Bukit Panau ni dia banyak pembaharuan. Ada ke apa? Ada di kok keling. Ada pakai naik belah sana. Naik sana. Bengong letih lah tu. Ya lah lama lagi nak hiking tak seletih. Kau tengok jalan semua tu. Yes. Lama sih Lebih banyak gila mutu je. Ya Allah. Tengok ni. Masya Allah. Masya Allah Hafiz. Tengok ni pandai. Gapo mu turun kok ni? Orang naik kok ni turun kok nu. Tengok ni. Okey, so kita dah
dah menuju ke atas bukit. Kalau korang boleh nampak, kita akan naik ke atas bukit lah. Weh, naik seselu sudah. Jangan duduk lorak mana. Nak gemuk nak jatuh. Tali. Duh, punggungnya besar. Ini besar pun tak boleh. Toloklah aku. Aduh. Toloklah aku dah kena jatuh. Bahasa lah ayah aku kalau jatuh aku pakai biar gitu ya. So guys, hari ini kami bersatu dengan alam semula jadi. Kita bawa hak tak rajin naik bukit, pakak mari sini. Kita bersatu dengan alam kan? Betul tak? Ya lagi. Ya. Okey. So sekarang ni saya akan bawa korang untuk pergi ke atas. Kita akan tengok situasi dekat atas macam mana. Let's go. Dia ni api Alah, mangsa-mangsa keletihan akibat mendaki Bukit Panau. Jadi kita akan bawa segemuk ni naik. You can go. Cepat. Jadinya. Kita akan digan. Bagus awas bagus. Kayak jalan. Puncak lah selalu mencatat. Menjali dia lah menjali. Ya. Kita orang baru 1/3 nak sampai dekat atas. Dalam 15 minit, 10 minit lagi lah untuk sampai. Yap. Rumah jadi korang tu. Hari ni kita ada kameraman berjaya ya. Dekat. Kau pasal tu lah. Kita rehat dulu sini lah. Kita ambil nyawa kan. Roh. Okay guys, so kita dah sampai dekat kata kaki bukit. Kita tak sampai atas lagi. Kita baru sampai mungkin kata separuh. Jadi kat bawah sana saya boleh nampak lah view yang sangat menarik. Kat bawah sana tu ada kereta, lepas tu bawah ni ada macam tasik hitam gitu. Comel view. Aku selalu mendoakanmu. Dia kena game. Biar pokok-pokok. Dah dekat macam ni. Dia nak bego. Gitu ni. Cepatlah. So sekarang ni kita tengah kata rehat lah dulu. Sebab saya letih. Nampak sangat iyak keletihan ni, tengoklah. Sehidup ibarat nak mati lah. Letih sangat-sangat weh. So okay, so nanti kita akan rekod after kita sampai dekat puncak. Okay guys.